Assalamualaikum Fauzi Channel. Soalan nombor 3 dengan soalan 4 muka surat. Kita masih lagi latihan 5.1a muka surat apa? 134. 134. Okay, hari ni kita nombor 3. Bagi tanda-tanda je. Okey, senarai bukunya ialah nombor 1 sampai nombor 6. Okey, dan kemudian dia bagi tepinya adalah 16. Apa sebut? 26. 36. 44. 35. 56. Okey, itu je kan? Okey, macam mana kita nak lukiskan rangkaian graf, rangkaian teori graf? Okey, kita tahu dia buku dia ada 6, maknanya ada 6 titik hitam tu. Ya. Okey, kemudian kat sini cuba tengok. Dekat sini banyak melekat apa? Banyak melekat 6. Jadi 6 tu di tengah Okey. Oleh kerana dia kata graf mudah. Graf mudah ni semua garis lurus Apa maksud graf mudah? Semua tepi dia adalah garis lurus. Tak ada berulang, tak ada tepi berulang dan tak ada gelung. Faham tak? Itu maksudnya graf mudah. Okey? Jadi siapa yang lukis tepi berulang dan Dari jauh gelung, salah. Okey? Sebab dia dah bagi dah. Okey, jadi 6 tu kita letak di tengah. Okey. Kemudian 1 2 3 4 5. Okey, kita tengok. Okey, dia kata 1 6 2 6 3 6 3 4 3 5. Oh, 3 5. 3 5 elok sini 5 Sini 5 sebab apa? 3 5 sini, 4 5 sini. Okey? 5 6. Okey, elok sini. Elok kat sini. 5 kat sini. 5 kat sini. 3 5 4 5 5 6. Nampak? Ya. Nampak? Okey, baru dia tak bersilap. Kan? Kita kalau boleh elakkan silap. Okey? Okey, kita jawab B pula. Jawab B pula. B apa namanya? Bucu Bucu. Bucu Bucu adalah PQ R S T U. Okey. Okey, kemudian tepinya ialah senarai tepinya adalah PU PT Pasal QU Pasal QT Pasal QR RS. Last kali RS. Ada lagi. RT itulah. Ada lagi. ST last. Okey. Okey, tu tengok sini. Okey, dia banyak bertemu apa? Bertemu T tu tak? Ya. Dia banyak bertemu T. Kat sini Okey, kita letak T tengah-tengah. R dekat sini. S dekat sini. T dekat sini. Ada T Q. Ada kita ganti dengan T Q T Q. Okey, kemudian QR RS. QR RS ini R. Betul? Itu P. Okey.
Okey, lepas tu apa lagi? Apa lagi tak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. U kan? UT ada? U tadi tak ada UP. P mana P? P belum kan? Belum. Oh ni R 2 kali ni. Okey jadi QR. Okey load R sini. Okey QR P ada. Okey sini kita letak apa? Ada tak UT? Tak ada. Letak U. U sini. Sini. P lah tu. PQ ada tak? PQ tak ada kan? Okey, kita tengok. Okey, PU. RSP. PU. PT. QU. QT. QR. RS. RT. ST. Nampak tak? Kopi tak? Alright, nampak? Okey, yang kamu kata susah tu ialah nombor 4 kan? Jeng. Okey. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Dia kata ini bukan graf mudah. Ini graf susah bukan? Tak ada graf susah. Graf berbilang tepi dan gelung. Dia tak ada selain daripada graf mudah dia tak bagi graf susah Okey. Untuk A, bukunya adalah P Q R S. Okey? Betul. Kemudian tepinya adalah PS PS 2 kali QR 2 kali PP PSS SS QQ QQ okay RR PQ RS RS tu kok okey yang ni kamu kena hati-hati sebab dia bukan lagi graf mudah. Okey, dia mungkin ada garis lurus tepi dia, mungkin ada gelung, mungkin ada tepi berulang. Tepi berulang tu yang lengkung tu. Okey? Faham tak? Kalau macam tadi graf mudah tadi semua garis lurus. Okey? Itu beza dia. Okey, jadi mana bucu dia? Bucu dia adalah PQRS. PQRS. Okey. Okey, sekarang ni kita nak ambil dulu yang ada sama huruf tu. PP kita kali 2, ni kali 2, ada 4 semua kan? Kan? Maknanya 4 semua 4 ni ada gelung. Faham? Ada gelung. Okey, kemudian PN ni 2 kali, nampak tak? PN 2 kali, QR 2 kali. Okey, PS 2 kali, QR 2 kali. Okey, maknanya PS ni sini. Okey, kat sini. Kalau boleh jangan bersilang PQ PS. Sini S, sini R. Okey, tahu sebab apa saya buat macam ni? Kita tengok PS 2 kali kan? Maknanya sini dia adalah berulang tepi. Okey? Lepas tu QR pun berulang tepi kan? Nampak? QR berulang tepi. Okey, kemudian yang lain itu adalah garis lurus. PQ garis lurus. RS garis lurus, nampak?
Okey, itulah kamu punya rangkaian teori graf. Faham? Okey? Nampak senang dia. Kita buat step by step. Betul-betul kita tengah-tengah tu kita ubah sikit. Itu je. Ya? Supaya apa? Sebab saya ubah tadi supaya tidak bersilang. Faham tak? Supaya dia tidak bertindih. Okey, kita tengok P pula. Tengok B. Macam mana kau compare grafnya? Ni A Okay, B. B butuhnya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Tepinya adalah 1, 5 lagi. 1, 5. Okey, betul? 3, 5. 1, 1, 3, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Macam 25? 25, 41. Jangan salah. 41, betul? 43. 45. Okey, itu habis dah? Okey, tak ada tinggal satu pun. Okey. Okey, sekarang ni kita kenal pasti mana yang bergelung. Mana yang bergelung? Ada dua je kan? Betul tak? Itu 1, 1 3, 3 dengan 3, 3. Okey, jadi yang ni kita gelungkan dulu. Okey, bucu dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, kemudian 1, 1 dengan 3, 3. Yeah. Okey, kemudian 1, 5. 1, 5 ada 2, kita balikkan dia. 3, 5 ada 2. Tak cantik. 3 ni letak sini. Sini 4. Okey. Okey, 3 tadi ada ni kan? 3 tadi ada gelung kan? Okey, okey. Kemudian ni kalau boleh jangan nampakkan dia tinggi ya. Okey. Okey, kemudian 2, 1. 2, 1 ni garis lurus. 2, 3. 2, 5. 2, 5. 2, 5 ya, 2, 5 mana 2, 5 ya, 2, 5. Tarik A tu. Kan? Okey. 2, 5 2 kali. Tadi kan? Lali kan? 4, 1. 4, 1 tak boleh. 4, 1 ke sini. Right. Okey. 4, 1. 4, 5. 4, 5 sini. 4 kat sini. 4, 1. 4, 5. Dah dapat dah. Ya. Okey? Nampak tak? Tadi yang tinggi kan? Macam tu cara dia. Boleh eh? 4, 3 tak ada? 4, 3. Ya, 4, 3 sini. Okey, kamu padam ni dulu. Kamu letak 4 sini. Okey. 1 sini 4 kan? 4, 1 tadi. Ni 5 kan? 4, 5. 4, 3. Ya, baru kita cantum eh. Alright. Nampak? Okey, bagus. Boleh? Dia tak ada bertindih, dia tak apa? Dia tak bertindih. Yang penting dia tak bertindih. Boleh? Boleh. Usahakan kadang-kadang kita terpaksa padam. Okey, tolong stop. Sekian saja.